Apa je KM buat? Yang pertama sebelum ialah kita kena buat persediaan-persediaan sebelumnya. Yang pertama, kita kena tahu berapa ramai orang ada dalam kawasan kita tu. Di mana tempat-tempat yang kita rasa boleh dijadikan sebagai pusat pemindahan sementara tu. Kemudian kita kena bentuk jawatankuasa-jawatankuasanya. Kita kena tahu orang kata apa demografi lah lebih kurang berapa ramai penduduk. Data-data ni kita kena ada. Kemudian kita kena selaraskanlah dengan agensi-agensi kerajaan. Kita ada NADMA, kita ada APM, kita ada RELA, kita ada Jabatan Pendidikan. Ini yang orang kata apa sebelum. Dan tentu sekali bila kita sebelum bencana tu kita kena pastikan jugalah bekalan makanan, persiapan-persiapan semua. Logistik tu kena dah siap. Kemudian kita kena menyediakanlah. Setelah kita kena pasti mana tempat-tempat yang sesuai semua tu dengan kerjasama semua agensi lah. Dalam hal ni saya sangat orang kata apa gembira lah sebenarnya di kalangan agensi kerajaan ini. Memang koordinasinya sangat baik. Yang pertama sekali bantuan-bantuan yang kita beri tempat tinggal yang orang kata apa sementara ni lah, pusat pemindahan sementara ni. Kita ada kemah-kemah yang dibekalkan juga oleh NADMA sebagainya tu. Kita ada ialah Toto, Tika, apa semua, camp semua ada. Kita ada toiletries, ubat gigi, semua kita bagilah pack-pack apa semua tu. Tapi Alhamdulillah di Malaysia ni kita sangat bertuah lah saya kata. Sebab bila berlaku bencana ni bukan kata hanya agensi-agensi kerajaan, di luar sana syarikat-syarikat semua yang menyumbang juga. Ini yang saya katakan keindahan ataupun keunikan di Malaysia ni. Semua orang akan menyatakan rasa simpati, yang rasa simpati itu ditunjukkan dengan sama-sama menghulurkan bantuan. Cabaran kita ialah macam saya sebut tadi, bila connectivity tadi. Kita nak daftar, kita nak buat apa semua, nak masuk key in system semua tu, itu semua. Kemudian kita kata dari segi orang kata apa, perhubungan. Kadang-kadang bila kita nak hantar bekalan-bekalan makanan ke tempat-tempat yang terputus hubungan, kadang-kadang tu kita kena segera buat perniagaan. Jadi Alhamdulillah itu saya kata tadi, koordinasi yang berlaku di peringkat apa ni yang difungsikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dengan baik sekali bagaimana kita mengaturkan gerak kerja kita lah supaya bantuan itu dapat kita sampaikan kepada mereka yang terlibat.